Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tutup speaker. Aku nak dengar cerita. Mu nak tahu tak aku cerita benda itu? Aku cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Mu kenal tak Allah siapa? Mu tak kenal. Allah tu adalah ada apa? Allah tu adalah apa? Tuhan bagi orang Islam lah. Tuhan bagi orang Islam dan kita perlu percaya kepada Allah lah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi tu Allah. Nabi tu Nabi lah macam biasa lah. Jadi Muhammad ni bukan Allah lah. Muhammad ni pesuruh Allah. Jadi Allah tu Maha Pencipta lah. Maknanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah turunlah Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi di atas dunia ni. Kecuali kita lah. Kita ni manusia je tau. Manusia biasa je tau. Jadi Allah ni sebenarnya bukanlah benda yang orang tak tahu. Sebenarnya orang tahu kok sebenarnya. Tapi kita perlukan kepahaman lah. Kepahaman agama lah. Kalau tak faham bolehlah tanya ustaz-ustaz ke siapa-siapa. Saya tak pandai agama. Saya buta agama. Saya tak ingat. Jadi saya nak cerita lah hari ni. Macam biasa lah. Saya punya projek tu saya tak ingat tu. Jadi hari ni video saya nak buat tak boleh lama lah sebenarnya. Tak boleh lama mana. Sebab saya pun story tak cukup lah. Story tak cukup. Bukan tak mau buat video sangat. Nak buat juga video tu sebenarnya. Jadi saya nak mau cerita lah pasal arkitek ke. Pasal apa tak mau cerita tu. Arkitek tu boleh cerita tapi tak masuk skop dalam belajar. Tak masuk skop